Video tutorial Geografi Tingkatan 2, Faktor-faktor pemanasan global. Tahukah anda, bumi kita semakin panas dari tahun ke tahun? Inilah yang kita panggil pemanasan global, iaitu peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau. Secara umumnya, ada dua faktor utama yang menyumbang kepada masalah ini, iaitu faktor aktiviti manusia dan juga faktor semula jadi. Mari kita jawab soalan yang diberikan untuk memahami dengan lebih lanjut. Isi tempat kosong berikut dengan jawapan yang tepat bagi menjelaskan faktor pemanasan global. Faktor pertama, faktor aktiviti manusia, iaitu aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan. Selain itu, penyahutanan secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan dan perindustrian. Pembebasan asap oleh kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian yang menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar utama. Akhir sekali, aktiviti pembakaran terbuka. Faktor kedua, faktor semula jadi melibatkan letusan gunung berapi yang mengeluarkan banyak asap dan debu, penerimaan pancaran matahari berlebihan dan kebakaran hutan secara semula jadi menyumbang kepada pemanasan global. Kesimpulannya, pemanasan global berlaku bukan sahaja kerana faktor semula jadi, tetapi juga berpunca daripada aktiviti manusia sendiri.